Dapur selepas kita nak buat brown lamb stew. Tadi kita dah brown sear the lamb. Kita pakai lamb shoulder. Lepas tu kerak-kerak ni jangan buang, dah masuk. Add the chopped onion. Wangi. Kita letak onion dulu. Sebab onion dia lambat sikit nak caramelize sampai dia jadi. Kalau tak jadi dulu nanti biarkan hangit. Lepas tu add in chopped garlic banyak sangat kan. Bau ketiak. Betul. Kamu ingat kalau buat western cuisine ni kena pakai olive oil lah, kena pakai minyak memang tak perlu. Minyak sawit pun jadi. Ini minyak sawit cat seri murni. Banyaknya. Okey. Then add in flour. Flour ni add as a roux ataupun agent pemekat sedikit. Agent pemekat ini pastikan flour kita ni betul-betul masak supaya dia tak ada raw flour taste. Kalau tak cukup minyak, boleh taruh sikit lagi minyak. Buat sikit dekat sini. Tengok. Flour dia mesti masak. Bila setelah masak, dia macam orang kata pecah minyak dia ada the oil will float on the top. Tengok kan? Supaya kalau flour kita tak masak, ni kita korek kalau flour kita ni tak masak, nanti dia ada raw flour taste, tak sedap. Tak sedap, dia rasa macam tepung mentah gitu. Ini kena kikis panas ni ya Allah. Dan okey, ini saya pakai local product je, local brand je, Kimball. Ini adalah tomato paste. Kadang-kadang kalau kita beli tomato paste yang tin besar ni ke, kita pakai buat nasi tomato ke bayang tak merah kan. Pakai tak habis. Bila tak habis, kita tutup letak dalam freezer. Saya letak dalam freezer. Kalau letak dalam chiller, biasanya dia akan berkulat. Bila letak dalam freezer, kita keluarkan, dia kering macam ni lagi. Dia kering, dan kalau nak ambil, jangan pakai sudu basah. Pastikan sudu kering. Sebab kalau sudu basah, dia akan membuatkan dia akan berkulat. Macam tu senang je. Kan? Kalau ada stok, pakai stok, beef stock ke dengan stok ke, ataupun chicken stock, some people ada juga vegetable stock pun boleh. Kalau tak ada, pakai je air sejuk, boleh je. Masak air sikit. Ni kita kikis, tengok zup ni dalam ni. Ni kikis ni. Ni lekat kat dasar tu, kikis. Ni akan bagi kita very nice colour and also flavor. Suka bubur. Adik. Tak pula. Bubuhlah paprika sikit untuk colour. Paprika ni tak ada rasa, dia bukan untuk pedas. Kalau untuk pedas letak cayenne pepper. Tapi untuk colour, paprika cantik. Dia ada smoked paprika, ada Hungarian paprika. Itu those ada famous ones lah. Lepas tu bubuhlah air. Ni ganti stok lah. Bubuh air. Kita nak masak lama ni kan, so bubuh lebih sikit pun tak apa. Tadi pasal saya letak boiling water. Senang. Kalau letak air sejuk, nanti lambat. Tak boiling water senang, cepat sikit. Tadi saya letak tomato paste. Tomato paste juga selain pada bagi warna, bagi rasa, dia juga membantu kerana dia acidic. Dia bantu untuk lembutkan the lamb. Nak buat lamb pun boleh, nak buat ayam pun boleh, nak buat daging pun boleh, buat landak pun boleh. Ni kan, tengok colour dia merah. Nanti kita adjust macam mana buat supaya jadi brown. Namanya brown lamb stew. Letak bay leaf sikit. Bolehlah. Jangan bubuh dalam ketum. Jangan apa lagi nak bubuh. Wah, apa lagi. Dia nampak kat mata baru dia jadi. Kalau tak nampak kat mata, ni dia ada rosemary. Rosemary itu beli. Lepas tu pakai sikit, dia kering. Lepas dia kering, saya letak dalam freezer. Boleh pakai. Ni time pun rosemary. Time dah lantak. Lantak. Masa lagi aku nak ngair mati. Simpan ni. Jom. Rosemary. Rosemary goes very well with lamb. Habis tak apa. Habis ni tak lagi make komik. Kata extra banyak dia kau. Lagi. Ni onion powder memang selalunya. Ini daripada make komik Singapura yang hantar ni. Biasalah. Kerana kelembapan dalam udara kan dia selalu dia caking. And ini dalam ni pure onion powder. Dia tak letak ini tepung beras ke apa, tak ada untuk loosen it up. So macam ni lah. Kaedahnya kena korek. Dah. Betul. Powder tadi. Garlic powder. Okay. Ini kalau Cina pakai kicap caramel bukan tu buat mi apa untuk colour. Kalau orang French bagi ni pula. Tapi ini pasal lama punya, dia dah jadi macam tar jalan dekat bawah tu dah melekit. Ya, tapi kita bubuh je lamb untuk bagi colour hitam sikit. Kita cukup hitam sebab tengok dia ada gini.
Takkan nak pecahkan botol ni korek kan? Tak apa. Ya. Lagi nak kasih hitam lagi tu barang. Dia dah mula pekat. Tengok dia pekat kenapa? Kerana tadi kita letak tepung kan jadi roux. Sekarang ni salt pepper tak ada lagi. Yang ada salt peppernya hanya dalam lem ni tadi. Kita season salt and pepper sebelum kita sear atau brown pieces of lamb ni. Ni saya pakai lamb shoulder. Wah, RM37 per kilo. Ini Australian punya. Mahal. Tak apa. Sini kata tak muat. Kita buat dia. Panas-panas. Cameraman saya ni daripada Penang. Okey, ni juices ni wajib jangan buang. Inilah paksi segala flavor. Boleh macam tu. Nanti akan kecut. Ni lemnya akan keluar air lagi nanti. So dia akan berkuah lagi. Kalau tak cukup, dan kita letak lagi sikit air. Lepas stop. Macam ni lah. Kita renihkan dia dalam 2 jam. Macam tu insyaAllah. Akhirnya berjaya juga cairkan. Buang ni sikit. Tengok colour. Ni karamel lah. Kalau tak ada ni, pakailah kicap Cina pun boleh lah. Okay, macam tu, dan pakailah garam kasar mak-mak kita pakai tu. Siapa kata tak boleh? Kita buat dia kan. Macam ni, tengok, come closer. Tengok, kita dekat, kena kita stew dia sampailah. Lamb shoulder ni dia ada apa ni, tulang sikit. Kita stew dia sampai lembut. Dalam 2 jam insyaAllah. Nak buat atas dapur pun boleh. Nak buat terhadap dia melimpah. Nak buat dalam oven pun boleh. Tengok. Sejam setengah lagi insyaAllah siap. Colour pun cantik. Bau semerbak. Azan dah. Takbir dah sebab Eid.